Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor? Waalaikumsalam. Sihat doktor? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Wafi kerana Ya. sudi menerima jemputan Dakas untuk kita sembang-sembang, bertukar-tukar fikiran. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada ustaz kita. Jemput saya sembang pagi ni kan. Okey. Good. Doktor, doktor sekolah kat mana? Sekolah rendah memang dekat sini je, Kampung Batu 38. Sekolah kebangsaan. Memang asal tu 8? Asal tu lahir di Kuala Lumpur. Pusrawi. Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Lepas tu memang tadika kemas kat sini, sekolah kebangsaan kat kampung. Lepas tu lepas UPSR tu baru pergi ke luar sikit. Pergi Kelantan. Ui, jauh. Pergi Mahat Tafiz. Sampailah sana dalam 5-6 tahun. Macam tu lah background sikit sebanyak lah. Oh, tapi Ustaz, doktor bukan background pasti Bukan. Masa tu itu lain macam ni. Itu masa tu Lain macam ni, doktor. Tak ada ke saya pun tak tahulah. Tapi saya sekolah tapi kemas. Tapi produk kebas. Sebabnya selalu nampak doktor dekat sekolah pasti. Ya. Itu menarik, boleh cerita dia tak doktor? Keluarga sikit. Adik-beradik berapa? Adik-beradik 6 orang, saya yang kedua. Ada kakak seorang. Semua alhamdulillah semua dah berumah tangga lah. Semua pun dah bekerja masing-masing ahluan sendirilah. Mak ayah ada lagi? Mak ada lagi, pencen cikgu. Ayah dah meninggal 2000 berapa ya, saya balik Mesir tu 2011 hujung tu saya balik, dia pergi. Sempat tak? Sempat jumpa. Sempat jumpa sedar tu lah di hospital. Sedar tak? Sedar tak sedar begitulah. Itulah sedikit banyak lah. Sakit apa doktor? Ayah tu dia sakit stroke lah. Masa tu nak raya haji. Kemudian dia ada panggilan baca khutbah raya lah kan. Lepas tu beberapa hari sebelum tu dia tidur dekat ruang tamu. Tidur-tidur tak boleh bangun. Masa tidur tu lah kena serangan tu. Stroke tu. Maksudnya sebelum ni tak pernah kena? Tak pernah kena. Oh, tu kali pertama? Dan terus tumbang? Terus stroke. Lepas tu tak boleh, yelah stroke kan macam urat dia tak boleh gerak kaki kan. Jadi kat situ sekejap je, 3 hari. Masa tu kebetulan doktor memang dah balik ke? Dia macam ni, saya dah habis belajar lama dah masa tu. Lepas tu saya nak stay untuk talaki kat masjid lah kan. Jadi bila nak talaki tu stay lah 2-3 bulan. Lepas tu tiba-tiba tak tahulah kan macam mana Allah nak atur. Kita pun dah ada tiket yang okey. Kita pun cakap Kuala Umi, cakap abang tak jadi ni lah, nak balik lah. Terus balik lah? Nak balik lah. Bila dengar sakit tu lah? Bukan. Tak tahu. Bukan. Tak tahu sakit. Bukan sebab sakit. Itu cerita dia yang kata apa, subhanallah lah kan. Bila sampai airport, tengok tak ada orang sambut. Tak ada Umi Abi tak sambut. Kenapa pula ni? Kenapa? Ada something kan, kenapa? Yang sambutnya ada Pak Lang saya tu. Kenapa ni? Lepas tu barulah Umi cakap Abi kat hospital. Terkejut lah kan. Lepas tu terus direct sehari 2 hari terus. Macam kita balik tu habis belajar, kita orang kata apa, kita pun abang yang sulung kan. Lelaki pula kira ambil alih tugas itulah Abi itulah, jaga Umi gitu. Apa nama, sebab saya ingat doktor, saya ingat saya lah, kita pernah sekolah sama. Dekat mana? Ya sekolah Batu 38. Sekolah menengah kat mana? Sekolah menengah memang semua dekat Kelantan. Oh ya? Orang lain lah. Orang lain kan. Lain salah orang. Abi yang betul 8 siapa? Betul 8 siapa? Samti betul 8? Samti. Adik-beradik Ustaz? Adik-beradik ada. Siapa? Kakak? Kakak tu sebaya saya. Kakak Aufa apa? Aufa tu sebaya. Itu sebaya. Ada yang lelaki, saya ingat. Adik Aufa tu ada masa zaman sekolah. Adik saya Afif kot. Ataupun seorang lagi
sekolah Batu Lapan. Saya pun tak ingat ada orang ni Batu Lapan. Saya ingat doktor tau. Kan? Saya tak pernah sekolah. Patutlah saya tanya doktor ni. Doktor tak ingat saya. Bukan? Paling kurang cam ke? Oh memang orang lain lah. Orang lain lah. Adik lelaki berapa orang? Adik lelaki ada 3 orang. Tiga Bawah orang. saya Paling atas? saya paling lah. Lepas tu bawah setahun saya ada seorang lelaki. Saya rasa yang Tapi tu dia sekolah Sampibi. Dengan arwah ayah saya. Sebaby mana? Balik Baru? Balik Baru. Batu Lapan Samti dia pernah. Habis apa Tapi doktor, saya ingat doktor tau sebab budak ni dulu rendah je sekarang dah tinggi. Tak pernah pula. Ya ke adik? Tapi kalau adik bawah lagi tak dat lah kot dengan satu batch dengan ni. Paling kurang dia beza saya rasa 4 tahun je. Saya rasa lah. Adik bawah, lepas bawah saya, lepas tu perempuan lat 2 tahun. Patut doktor macam buat tak tahu. Bila saya nampak, maksudnya saya pernah lalui zaman tu. Maksudnya salah faham Saya ingat, doktor ni dekat saya ke? Kerek kan, sombong kan. Tapi sebenarnya senior ni. Saya nak kata macam tu sebenarnya. Senior ni, rupanya bukan. Saya rasa orang lain. Mungkin plan dua super macam mana. Okey, so sekolah menengah, maksudnya lepas tadika tadi? Terus pergi ke Kelantan? Lepas UPSR lah. Lepas UPSR. Lepas UPSR, terus habis tu pergi. Itu pergi ke pondok lah? Dia Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulau Condong. Dia bukan pondok, dia sekolah bawah YIK. YIK ni Yayasan Islam Kelantan. Sekolah tu doktor, doktor yang nak pergi ke ayah suruh? Dia sekolah tu saya rasa ayah saya yang men-channelkan ke situ lah. Tapi dalam masa yang sama mungkin dia nampak saya ni macam minat ke arah agama ataupun tahfiz Quran macam tu kan. Dia pun cari sekolah yang tahfiz lah, yang betul-betul kat Kelantan yang boleh bawa benda tu. Kita pun pergi. Saya ada 2-3 orang daripada Sabak ni interview. 4 orang. Seorang tak dapat. Daripada Sekolah Kebangsaan Batu 38 lah. Jadi masa tu ketat ke kriteria dia? Ada dalam berapa orang je dia ambil yang luar Selangor. Pasal dia bawa Yayasan Islam Kelantan kan. Dia anak Kelantan lah. Yang orang luar ni berapa orang susah nak dapat juga. Macam susah sikit lah. Select juga tapi masa tu belum hafal Quran kan doktor ya? Belum lah. Memang tak hafal lah. Masa tak ada lah. Masa tu ada seorang tu dia masuk tu dia dah hafal Quran tau. Tingkatan 1 dia baca, dia ni power ya. Baca tak payah tengok Quran kan. Lepas tu dia dah ada Quran kan. Kita pun macam wow lah. Kita tak ada apa Quran pun semua kan. Jadi kita pun berlumba-lumba lah ke situ. Jadi start hafal Quran daripada 13 tahun? Umur 13 tu barulah start hafal sikit lah. Lepas tu habis kat pondok? Kat Ma'had? Habis Ma'had tu pergi Mesir. Pergi Mesir? Pergi Mesir. Kos Quran dan Qiraat, Tahfiz Qiraat dekat Syubroh. Syubroh ni sempat jumpa Ustaz Don tak? Ustaz Don sebab dia balik saya datang. Dia ingat dia duduk di rumah dekat markas tu Syariah Al-Farmawi tu. Dia duduk satu rumah sewa dengan kita orang jugalah. So kenal lah. Kenal gitulah. Dia dah nak senior kan. Dah habis lah. Dia dah tahun 3 nak balik lah. Tapi masa tu Ustaz Don ni dia aktif jadi macam MC kalau program-program raya kan. Dia cakap lah. Dia memang jenis bercakap. Dia memang orang bercakap. Jadi kan kita tengok, dia ni cakap main ni. Yang style-stylenya dia dulu yang dia memang style. Gaya dia gitu. Dia memang dia kan tahfiz juga lah. Dia daripada tahfiz mana? Penang kan, DQ Penang kan. Lepas tu dia memang suka kalau macam ada pengacaraan ni, dia tapi dia program-program besar je. Program kecil dia tak main kot. Sebabnya Ustaz Don ni saya jumpa dia zaman kuis. Dekat kuis. Dia ni kat kuis kan. Dia dah mengajar lah, saya jumpa dia. Jadi masa tu zaman dia belum masuk TV lagi lah. Jadi dia antara pensyarah yang kita sukalah sebab dia masuk dengan budak-budak tau. Dia sempoi je. Dia sempoi lah, guys sempoi. Betul. Itu kita jumpa Ustaz Don. Macam tu lah Ustaz Don.
4 tahun ya doktor kat Mesir? Saya 3 tahun je. 3 tahun? Syubra tu 3 tahun balik. Memang 3 tahun? Memang program dia 3 tahun. Okey. Degree dia. Sebab syahadah dekat situ tu dia dah ambil tak tahulah macam mana dia kira, tapi memang Syubra tu program Quran, Qiraat. Maksudnya Al-Quran dan Qiraat memang 3 tahun? 3 tahun. Macam Syariah, Usuluddin kan 4 tahun 4 tahun. Lepas tu doktor, nak pergi masuk Al-Quran, Al-Quran dan Qiraat tu, dia mesti 30 juzuk. Betul. Ya. Yang pergi Syubra tu memang semua yang dah 30 juzuk. 30 juzuk dan semua dah belajar Qiraat kat Malaysia. Dia tak boleh sana baru mengangkat Qiraat. Sebab tak boleh daripada kosong, tak boleh lah? Tak boleh. Dia dah mesti dah ada basic mutun, Qiraat Sab'ah. Sana Qiraat Asyarah lah. Tapi sana tu dia tambah 14. Baru dia belajar. Yang standard kita 7. 7 tu yang biasa kan. Tapi 10 tu belajar kan. Tambah lagi 14. Oh, sebenarnya ada 14. Sebenarnya ada 14. Belajar. Okey, doktor. Boleh tak kongsi susah tak hafal Quran? Hafal Quran ni dia mula-mula dia susah juga sebenarnya. Itu dah lama-lama dia jadi senang. Nak hafal yang baru kan. Memang dia macam ni, kalau mula-mula kan semua benda susah. Okey. Semua benda susah. Kalau dah buat hari-hari jadi senang lah. Quran ke, bukan Quran ke, belajar. Kerja-kerja pun sama je lah saya rasa konsep dia. Bermula dengan susah, lama-lama senang lah. Senang lah. Tapi doktor, adakah ayah dulu dah didik, kau nanti besar, kau kena hafal Quran? Mungkin kot. Sebab ayah saya ni dia ustaz yang ngajar-ngajar masjid surau. Dia pun hafal Quran juga, tapi dia hafal dekat Karachi, Pakistan kan. So dia pun Mesir juga, Azhar juga. Lepas tu dia pergi ambil Quran tu di Karachi. Pakistan ni kan dia punya sistem dia ngapal dia lain sikit. Jadi dia lagi tekun lah. Tok Guni Aziz pun Pakistan. Arwah Tok Guni Aziz kan. Jadi kat situ masa saya kecil, saya arwah Abi ni ajak lah, kalau macam kuliah masjid dia ajak pergi. Kita pun ikut. Kita pergi masjid, kita ikut dia pergi sana pergi sini. Kita ikutlah, tengoklah suasana Quran, suasana. Dia ajak pergi pondok dia. Dulu dia belajar pondok Pasir Tumbuh. Dia ajak sana dia. Walaupun dah ada anak semua, dia pergi belajar. Dia betul. Dia mengajar ke dia mengajar? Dia belajar. Belajar. Dia ngajar pun dia ajar juga. Mengajar dan belajar. Ya. Itu yang itu masih kat Kelantan. Masa kat Kelantan tu dia apa ni? Dia ajak untuk tengok dia punya tempat belajar dulu. Maksudnya doktor tadi belajar dekat Kelantan. Keluarga pun pergi sana ke? Tak. Masa tu ayah saya kerja lah. Dekat sana? Dekat sini. Kat sini. Doktor je pergi sana. Yang ajak-ajak tu kat sini lah. Masa sekolah rendah. Okey, sebelum pergi lah. Sebelum pergi Kelantan. Okey. Mungkin masa tu dia nak kata apa? Ajak lah kan. Ni bagi kita tengok ke arah itu. Persecaran tu lah. Ke arah itu. Jadi kalau yang dalam bidang agama semua ada balik doktor bidang agama? Tidak juga. Macam kakak saya bahagian apa ni, chemistry, chemist ni sains lah. Budak sains lah. Saya, lepas tu adik saya jururawat. Oh ya. Lepas tu yang seorang lagi tu accountant, campur-campur lah. Okey. Yang Quran ni saya dan adik bongsu lah kot. Dia pun pergi Mesir juga. Yang lain tu bidang-bidang akademik lah. Engineering apa semua, macam gitulah. Yang adik tu dah habis dah Mesir? Habis dah. Dia balik pun, lah? Habis dah. Dia pun dah habis master kat baru ni, settle dah. Okey. Gitu. Tapi masa tu, masa menghadapi kesusahan hafal Quran tu doktor, pernah tak rasa putus asa nak hafal? Tak pernah. Oh ya? Maksudnya memang mudah je lah? Bukan, susah. Tapi sebab mungkin kita minat. Minat yang tak tahulah, passion ni dia datang, dia tak boleh cipta kan. Dia tak tahulah, dia minat lah. Sebab doktor macam ni.
Sebab kita banyak dengar cerita juga tentang mak ayah dia nak anak dia hafal Quran. Jadi bila dia hantar ke sekolah tahfiz, dia rebel tau. Pasal dia tak nak. Sebenarnya dia tak nak. Dipaksa. Jadi tak jadi. So doktor dulu, maksudnya saya nak bagi tahu kat sini ialah adakah penting pendidikan ataupun pendedahan ibu bapa kepada anak-anak tu penting daripada awal? Penting. Betul. Kalau dia nak anak dia hafal Quran, so dia sendiri kena dorongkan lah. Dia tak hafal pun tak apa. Dia condongkan anak dia tu, cenderungkan ke arah persekitaran yang ke arah itulah, ke arah Quran. Dia kena ada effort jugalah. Tak boleh tiba-tiba kau nak anak kau hafal Quran, mak hantar situ terus. Dia tak tahu benda. Dia tak boleh guna konservator dia lah. Kau pergi sekolah tahfiz. Tak boleh. Kalau boleh pun dia takkan menjadi. Anak takkan menjadi. Mungkin menjadi pun dia boleh tahan sebulan dua ataupun beberapa ketika je. Lepas tu dia tunjukkan perasaan dia sebenar. Itulah yang terjadi pada kebanyakan remaja. Bukan Quran saja. Macam duduk asrama pun sama. Ada anak tak nak duduk asrama kan. Nak duduk rumah, nak bebas itu. Tapi hantar duduk asrama. Memanglah niat mak ayah dia baik kan. Nak disiplin, belajar gitu gini kan. Tapi kau tak nak dorongkan dulu, dedahkan kepada persekitaran, cerita tentang kelebihan itu gini. Pada saya lah. Tapi doktor, maksudnya macam ni doktor, kita perhatikanlah, kita pun dah jadi ibu bapa. Jelah ibu bapa dia nak anak dia pandai. Okay. Satu ibu bapa nak anak dia pandai. Tapi ibu bapa tu tak menunjukkan contoh yang baik pada anak-anak dengan dia pun pergi belajar dekat masjid tau. Apa pandangan doktor? Betul. Ibu bapa ni, saya PhD dalam informal education. Informal. So pendidikan tidak formal ni bermula daripada ibu bapa. Bermula daripada dirilah. Untuk kita tak ajar dia secara direct tau. Tapi kita tunjukkan role model secara tidak langsung, informally kita dah educate anak kita untuk menjadi ini. Contoh informal education? Contoh dia belajar yang tidak ada structure. Belajar yang tidak ada niat. Tanpa niat. Contohlah, kita ajak anak kita cara gosok gigi lah. Ini simple thing lah. Kita tak ada pun buka buku ke apa kan. Kaji cara yang betul. Mana. Just kau tunjuk based on your experience je. Ambil berus gigi. Ini. Yang penting kau ada motivasi tak nak ajar others tu. Anak kau ke, jiran kau ke kan. Contohlah kan. Kalau anak tu, contoh dia nakkan hafal Quran kan. Kau pun ajak dia. Kau tengok ni Quran ni. Kalau kau tak reti pun, kau ajaklah jumpa ustaz ke siapa-siapa kan. Educate dia. Secara informal. Sebab tu dia ada 3 lah. Dia punya motivasi dia sendiri. Keperluan. Memang dia perlu. Dan juga dia motivation, opportunity dan needs. Peluang dan keperluan. Untuk belajar. Untuk jadikan pendidikan tu secara Okey. Ini pun satu masalah. Tapi maksudnya baguslah kajian doktor tu Maksudnya yang orang duk perdebatkan ni adalah sistem pendidikan kita tak macam mana. Kejap nak ikut A, kejap nak ikut B, kejap nak ikut C. Tapi bagi saya, pendapat saya, yang paling perlu ambil peranan adalah ibu bapa tu sendiri. Dia main. Sebabnya doktor, dulu saya punya bersungguh-sungguh nak belajar tu. Saya nak belajar. Tapi masa saya kata saya sudah sampai sini saja. Tak apa, aku didik anak aku pula. Jadi nak didik anak ni kita nak hantar di sekolah yang terbaik lah. Bila kita cari-cari sekolah yang terbaik, katakanlah sekolah tu dekat Ampang tau. Kita duduk Sabak Bernam ni. So tak munasabah kita nak hantar dia kat sana. Jadi fikir-fikir balik, sebenarnya dia belajar kat mana-mana pun tak ada masalah. Yang penting ibu bapa tadi tu. Betul tak doktor? Ibu bapa dan diri dia sendirilah. Dia kena kuat. Ibu bapa pun kena kuat juga. Tapi kalau anak tu tak kuat,
ibu bapa kalau ibu bapa tak kuat, anak-anak lagi lah. Betul. Yang itu saya setuju. Yang paling penting dia mesti ibu bapa tu dulu. Betul. Masalahnya sekarang ibu bapa dia lepas tangan doktor. Itu sebab penting apa tau, parenting skill. Keibubapaan tu. Kalau nak tengok zaman sekarang lah kan. Saya ni ada pengalaman lah jaga budak asrama. Okey. Jadi budak asrama ni dia punya situasi dia, contoh nak kaitkan dengan ibu bapa kan. Kerana budak tu dah okey, mak ayah pula tak okey. Tak okey macam mana? Dia tanya kepada pihak pengusaha asrama, anak saya okey tak? Anak saya tak call lah, seminggu dah tak call. Relax je lah, anak kau tak call pun kau dah gelabah. Relax je lah, dia tengah belajar, dia tengah proses belajar. Contohlah. Okay. So ibu bapa kena firm. Kau nak anak kau letak dari situ, contohlah. Letak di situ biar dia ikut sistem sekolah tu, sistem asrama tu, sistem tempat pendidikan tu. Pandailah dia jadi orang nanti. Apa yang sekolah nak buat pada dia, biarkan. Dalam masa yang sama, kita letak kepercayaan bila dia gini. Bila kita letak anak kita tanggungjawab kita lah kan. Bila kita serah pada somebody ataupun satu pihak yang nak menguruskan dia menjadi seorang yang terbaik, hebat, dia sudah apa segala-galanya lah. So dia ada cara dia kan. Kita percaya dia, kita hantar je tu. Kalau tak percaya, kita tak hantar. Ambil tak lain, jaga sendiri kat rumah. Baca buku, belajar sendiri. Okey. Contoh lah kan. Itu yang saya nampak lah. So maksudnya ibu bapa dia kena letak kepercayaan pada sekolah yang dia hantar lah. Betul. Sebab tu pentingnya ibu bapa tadi dia mengkaji juga. Betul. Sekolah dia hantar kan. Dia kena tahulah kan. Anak sekolah ni ajar apa. Sekurang-kurangnya lah. Nak tahu semua. Detail-detail tak ada. Tak ada lah kan. Okey, maksudnya macam ni. Apa pandangan doktor tentang ibu bapa yang lepas tangan pada anak-anak? Saya rasa tak wajar lah. Sebab gini, anak-anak ni amanah. Okay. Kan? Anak tu amanah. Kita, bila Allah bagi, kau nak anak kan? Aku bagi kau anak. Kau kena jagalah kebajikan dia, pendidikan dia, kesihatan dia kan? Sama juga. Kena jaga lah. Takkan nak lepas tangan kan? Kena jaga. Sebabnya dulu, sebelum dapat anak, baru kahwin, kita beri iya nak dapat anak. Cuma masalah yang saya bimbang adalah kita ni nak dapat anak sebab nak jawab orang tanya tu je. Jadi maksudnya dia tak ada keinginan pun nak didik anak tu. Dia tak jadikan anak tu sebagai satu amanah. Tak, saya rasa itu fahaman yang perlu kita betulkan. Masyarakat kita, ibu bapa yang ada kan, ibu bapa yang muda ke, macam 30-an ni ibu bapa lah kan. Ada 20-an pun dah jadi ibu bapa. Yang 40-an pun ibu bapa yang anak dia lebih mencabar lah cabaran dia. Anak dah remaja, cabaran lain. Anak masih kecil, cabaran lain kan. Tapi kok mana pun itu adalah amanah. Amanah ni nanti esok-esok kena tanya lah kan. Macam kita kerja lah. Amanah. Okey doktor. Tadi kita kata informal education, maksudnya kita mengajar anak secara tak langsung. Contohlah, katakanlah kita nak didik anak kita baca buku, so paling kurang kita tunjuk teladan pada anak-anak lah. Paling kurang. Kita kena baca buku lah. Kita kena baca buku, kita kena ajak dia pergi library ke, wujudkan mini library di rumah ke, ada timetable untuk jadual baca buku pagi. Tengok TV sekian, baca buku sekian. Itulah dia punya nilai-nilai yang perlu ada. Okey, bagaimana pula dengan tabiat buruk? Contoh, ibu bapa yang merokok doktor. Macam ni doktor. Saya rasa itu termasuk informal education. Itu kita tak ajar anak kita. Betul? Tapi kalau kita berokok depan anak-anak macam mana doktor? Tak boleh. Saya sangat tidak setuju. Rokok ke vape ke, sebab saya pernah handle satu kes budak tingkatan 3 ni, hisap vape. Tapi bila kita tanya, ayah hisap vape? Hisap. Abang? Hisap. Jadi kau ikut siapa? Ikut siapa kan? Dia tak ada. Dia bila dia balik rumah tu, ayah hisap vape. Dia nampak, dia nampak ayah dia hari-hari hisap vape. Abang. Habis tu ayah tak tegur abang. Tak tegur, abang dah besar. Tengok, ibu bapa sendiri tak menegur anak-anak tu. Dengan fahaman, anakku dah besar, 18 tahun ke atas. So boleh buat keputusan sendiri. Saya tak setuju yang tu. Saya sangat tidak setuju. Lagilah ibu bapa yang
Yalah, dia anggap benda tu macam okey. Sebab tu ibu bapa, saya tak tahu dia sedar ke tak sedar. Kan? Maksudnya, perbuatan dia tu akan memberikan contoh tidak baik pada anak-anak. Secara tidak langsung, secara informal. So maksudnya saya nak kata bahawa itu adalah informal education. Maksudnya kita mengajar anak kita merokok sebenarnya. Betul. Betul tak? Secara informally, dia educate anak dia untuk nilai yang negatif. Betul. Untuk tabiat yang buruk. Simple thing. Ini doktor, saya rasa kalau ibu bapa tahu perkara ni, maksudnya dia kena berhati-hati tahu setiap tindakan dia. Betul. Dia kena ada satu perasaan dalam diri dia bahawa setiap gerak-geri kita ni, anak-anak akan tengok dan dia akan buat. Betul. Kita ni sebenarnya, kita secara informal, sebab tu dalam informal education, pembelajaran tu berlaku bila tahu? Berlaku daripada sejak awal pagi sehinggalah nanti nak tidur. Daripada dalam kelas sehinggalah ke pasar. So maksudnya sepanjang kita hidup tu, kita membelajar sesuatu dan kita mengajar sesuatu kepada orang lain untuk orang lain ikut. Ini tak sedar sih. Memang accidentally, bahasa orang putih dia apa? Secara tidak sengaja dan secara accident. Secara accident lah. Ini kalau saya rasa kalau ibu bapa dengar ni, saya rasa kena banyak istighfar ni sebab banyak benda yang betul lah. Contohnya doktor, kadang-kadang kita nak tegur anak tu tapi dalam keadaan marah semarah-marahnya tau. Yelah, maksudnya memang anak kita buat kesalahan, tapi kita pun kadang-kadang terus marah dia tanpa kita didik dia dulu. Betul tak? Tak boleh lah macam tu. Anak ni, dia kalau kecil memang tak boleh marah. Kalau kecil, kalau kita marah, kita yang salah. Kalau dia contoh dia umur 5 tahun kan, dia tak tahu benda, dia salah, dia memang buat benda-benda yang tak patut dia buat. Tapi sebab umur dia kan, umur kita pun macam itu juga dulu. Sebab tapi kita tak sedar. Kita tak sedar. Jadi kita orang dewasa ni, kita ada akal, kita boleh fikir. Bila, yalah saya pun ayah juga kan, anak pun buat salah, kadang-kadang kan kita termarah, tapi at the end kita kena menyesal. Kena menyesal, tak boleh marah, kena duduk sebaris dengan hidung dia, separas dengan mata dia, cakap elok-elok, bagi dia absorb dalam. Parenting kan, dari sudutnya tu. Kalau nak marah ni, dia marah ni kan, sebenarnya kalau ikut hadis Nabi lah, qala la taghdab ke, Nabi kata qala la taghdab faraddada miraran, sebanyak 3 kali, jangan kamu marah. Tak boleh marah. Boleh lah, kawan tak boleh marah, anak tak boleh marah, dia tak boleh marah. Dia kena ada negotiation skill yang itu balik pada hadis, memang itulah dia punya base. Sebabnya doktor, adakah marah sampai merotan, maksudnya dalam Islam pun untuk perkara yang wajib pun Nabi suruh rotan pada dia umur dia 10 tahun. Lagilah kalau dia buat selain daripada solat. Yalah, maksudnya dalam hidup ni solat paling penting. Kalau dia buat kesalahan-kesalahan lain tu, maksudnya tak patut kita rotan. Betul doktor? Rotan kan, kalau marah dengan rotan, saya suka ambil contoh ni tau. Bila orang berzina kan, kena rotan kan, kena sebat kan. Macam dia buat di Terengganu ke mana, Aceh kan. Dia ni salah, rotan. Kita tanya balik diri kita, kita tak marah, kita rotan je supaya dia sedar. Marah tu kepada maksiat yang dilakukan lah kan. Marah itu je, bukannya kita herdik dia, cakap kau bangang kau ni tak kan. Tak marah dia kata, tapi rotan tu dengan didik lah. Didik. Ni rotan untuk mendidik. Tak mendidik. Tapi masalah ibu bapa sekarang, dia bukan rotan mendidik, dia lepas geram. Itu tak boleh. Itu saya tak setuju. Saya pernah Ustaz handle lah budak ni. Ayah dia datang. Mula-mula ayah dia datang okey, sebab anak dia buat masalah disiplin. Vape lah, hisap vape lah. Bukan sekali, banyak kali. 3-4 kali dia vape dalam Kantongnya kat sekolah? Kantongnya kat asrama. Bila ayah datang, mula-mula cakap elok lah, anak tepi
ayah tepi kan. Lepas tu ayah dia punya marah, dia sampai dia bantai anak dia. Depan-depan tu? Depan-depan. Bom, bom. Dengan menjerit satu office dengar. Habis macam mana? Doktor ada lah? Saya handle kes tu. Habis Lepas tu yang staff lain, saya ingatkan ustaz yang marah-marah tadi. Bukan saya, ayah dia marah. Ayah dia yang hantam bapa anak dia. Anak dia dah umur remaja tau. Dalam keadaan emosi yang tak stabil. Lepas tu dia minta, maaf ustaz, saya memang macam ni. Kalau saya tak ni dengan anak saya gini kan. Saya pun takkanlah kita nak nasihat dia masa dia tengah temper macam tu kan. Lagi kan aku kena. Saya pun sabar gitu je lah. So maksudnya kat sini, tuan-tuan, ibu ayah kan, kalau ada anak-anak yang salah, kita tahu dia salah buat macam mana pun, kita pun ada salah juga kan. Tak boleh bertindak ke emosi lah. Kita emosi ni kadang-kadang dia campur dengan setan sekali. Dia masa tu lah dia hantam betul-betul. Dengan keluar dengan kata-kata yang kesat lah kepada anak. Bukannya siapa-siapa kan, anak dia. Anak sulung, kau jaga dia, kau bagi makan, kau bagi duit belanja. Dia cakap, aku bagi makan, aku bagi, kau nak apa lagi? Tapi pada pendapat doktor kan, adakah salah didikan ibu bapa tu? Ya, cara dia tak kena lah. Saya rasa lah. Kau dia macam ni. Kalau ayah dia isap vape, patut anak isap vape kat asrama, kat sekolah. Tak boleh salah kan? Kau nak marah anak kau pula. Padahal kau beli vape, kau letak vape contohnya, set vape kan. Anak lalu-lalu. Anak semakin besar, kawan-kawan semakin ramai. Kalau zaman dulu lagi doktor, suruh belikan rokok tu. Itu pun belikan ayah sebatang dua batang. Belikan macam mana? Lagi lah kan. Okey doktor, katakanlah ayah tu tak isap vape, tapi anak dia isap vape. Ada tak pernah jumpa kes macam tu? Ada juga. Itu maksudnya terpengaruh kawan lah. Kawan lah kan. Itu mak ayah mungkin dia dah, kalau dia nak bantai kalau mak ayah bantai tak boleh. Yelah, maksudnya bantai tak boleh lah. Tak boleh. Tapi maksudnya kalau dia nak marah tu, masa tu dia boleh marah. Wajar lah dia marah. Sekadar marah, teguran. Jadi maksudnya bila anak yang isap vape tu, bila kita kaji, ayah dia pun isap vape. Lepas tu dia tahu anak dia kantoi isap vape, kemudian dia bantai. Lagi tak patut lah. Betul. Sebab engkau yang tunjuk benda tu. Kau hari-hari masa lepas makan isap vape, betul anak kau kantoi vape, beli vape, kau tak tahu. Sekali kau tahu, kau mengamuk. Mana boleh macam tu. Macam mana pula kan. Okey, tapi apa nasihat doktor untuk ibu bapa yang isap vape? Sepatutnya macam mana? Katakanlah dia ni tak boleh tahan sangat isap vape. Kalau gian sangat kan, saya rasa kau sorok lah benda tu. Janganlah dengan letak. Sebab benda ni, dia akan letak sekali tau, handset, kunci kereta dengan vape. Contoh lah, dengan spek mata kalau ada. Kalau dia sorokkan ataupun isap lah. Bukan nak suruh isap kan. Kalau boleh memang tak payah isap lah. Tapi kalau kau dah gian sangat, kau isap belakang-belakang ke, anak tak nampak. Ya, betul kan. Ini yang saya nak bagi tahu ni doktor. Okay, katakanlah dia tak boleh berhenti. Dia yang paling terbaik adalah berhenti. Nanti dia bagi alasan, doktor tak bagi berhenti terus. Yang tu pula bagi alasan tu pula. Okey, tak apalah. Tapi paling kurang jangan hisap depan orang. Betul. Contoh, jangan hisap depan anak-anak. Anak-anak, isteri. Jangan hisap dekat masjid doktor. Masjid lah. Masjid ni datang semayang kot. Lagilah doktor, jadi doktor. Kau nak hisap pun kau hisap tepi longkang luar tu. Kat luar. Kalau kau nak pun sangat lah kan. Tapi still masih tak baik lah sebab orang lalu-lalang dekat masjid. Dia senang cerita, kau berhentilah. tak tahulah kan dia punya perasaan dia macam mana kan. Tapi yang kita yang jenis tak hisap ni, bila kau hisap kat tempat-tempat yang tak sepatutnya kan, tak menghormati lah kita ni. Kau hisap ke tak hisap vape ke rokok ke, kau at least kau ada respect pada orang tau. Okey, yang ni penting ni. Maksudnya paling kurang, okey, kalau dia nak isap vape atau isap rokok tu terpulang pada dia. Ya, maksudnya kita dah sampaikan peringatan, kita pulang. Tapi paling kurang jangan depan orang. Jangan apa? Kenduri, hari raya nanti. Raya kan? Orang tengah makan kuih, tengah sembang-sembang ni, dia pergi sedap je sedut. Itu saya tak setuju lah.
Saya pantang macam ni tau. Kalau kat tempat makan dulu kan tak ada penguasaan kat kedai makan isap okok kan. Lepas tu kerajaan ada haramkan apa, kena denda ni kan. Saya pernah tak sekali tau. Dia tengah makan. Kita ada anak kecil semua kan. Dia pergi isap okok. Saya bangun, saya tegur dia. Ya? Risau aku, peduli apa aku. Saya tegur cara hemah lah kan. Abang, ada budak kecil lah. Dia okey? Dia belah. Dah tak belah. Aku duduk sini dulu je doktor. Entah. Setakat ni saya buat macam tu. Okey lah. Okey lah. Kita pun pergi sopan jugalah. Tak adalah. Oh, budak kecil tak ada. Kan kena bantai ni. Bang, ada ni lah. Baby yang makan lah. Dia pun kalau dia tak belah pun dia ni lah. Dia stop lah. Alhamdulillah doktor. Saya takut doktor kena bantai juga sini. Tapi kita marah tau dengan sikap macam tu tau. Seumpama dia tak hormat lah orang ramai-ramai kan. Ada budak kecil, ada orang tua, ada orang sakit. Mana kita tahu kan kalau orang sakit ke. Tak, masalahnya saya sampai level anak-anak yang dah besar, dah dewasa. Ibu bapa tua ni, ibu bapa dah tua, umur 60-70-an. Anak-anak duduk bila berkumpul keluarga tu, anak-anak ni dia selamba je isap rokok depan mak bapak dia. Depan keluarga. Jadi tak patut dia pergi menjauhkan diri dia. Kan, sekurang-kurang je kan. Sekurang-kurangnya dia jauhkan diri dia. Kau nak buat dia sebenarnya vape ni tak sihat, tak elok. Dia tak sihat pun. Bukannya elok pun kan. Sekurang-kurang buat benda yang tak elok ni malu lah kan. Ya, betul. Tapi doktor, masalahnya doktor, kita yang takut nak tegur tau doktor. Kalau ahli keluarga tu, dia problem juga doktor. Tu juga kan. Cuma mana nak tegur tu? Aku pun tak tahu nak tegur. Tapi maksudnya dah dewasa, faham sendiri lah. Kita ni kadang-kadang kan, kita nak kawan orang tak boleh. Jadi bila kita tak suka benda orang buat tu, kadang kita berdiam diri ataupun kita punya sikap tu diam je lah ataupun kita angkat kaki lah. Aku tak suka lah. Kita keluar daripada tempat tu lah. Aku tak suka dengan benda-benda kan. Jangan kumpul lah. Saya kata tak boleh normalisasi kan. Itulah kena educate. Ada saya juga budak-budak masyarakat, ibu bapa, golongan remaja ke, dewasa ke. At least ada hormat, dia akan terbiasa lah kan. Tapi saya rasa doktor, dia macam ni tau. Saya tengok pendapat saya lah. Kita takkan mampu untuk halang dia isap rokok tu pasal vape. Memang takkan mampu halang. Untuk dia tinggalkan terus. Tapi paling kurang dia kena pegang ni. Dia hormat orang. Hormat orang kan. Tu saya setuju yang tu. So paling kurang hormat orang. So maksudnya dia jangan, tempat awam jangan. Tempat awam no orang kan. Apatah lagi kalau imam isap rokok. Imam isap rokok. Ini memang nak kena rotan lah imam. Imam isap rokok. Okey, isap rokok dia, kalau aib ni tak ada hal doktor. Lenteng apa yang tu? Doktor, kalau dia isap rokok diam-diam, kita pulang kat dia. Kalau kita nampak, kita tegur dia. Okey. Tapi isap depan makmum, orang awam. Maksudnya dekat tempat awam ah. Apa pandangan doktor? Susah. Tak doktor, ini realiti tau doktor. Betul lah. Kadang-kadang saya pun ada kawan-kawan juga yang Imam Bilal semua kan. Lepas tu dia marah. Dia tegur saya tak boleh semayang belakang imam yang isap okok. Lepas tu dia ngadu kat saya. Dia ni tu ni. Aku cakap siapa suruh kau isap okok? Lepas tu dia nampak pula nasib kau lah. Dia kawan-kawan dah kan. Padat dah muka kau. Dia persedar lah. Dia sedar lah kan. Dia cakap Acik tu cakap gini-gini kan. Saya cakap apa dah aku isap okok kan. Dia mesti dah cakap macam tu. Kawan tu haji, dah tua-tua datang pergi masjid nak sembahyang kan. Tiba-tiba nampak imam aku isap okok. Ni lah dia. Tapi saya rasa itu pengkhianatan besar lah. Sebab kita anggap imam ni yang membimbing kita ke arah kebaikan tau. Betul. Tapi macam mana kita boleh buat macam tu? So dia satu pengkhianatan sangat besar lah. Itulah kita nasihat lah. Imam ke, dia orang pandang imam ni. Jadi jangan rendahkan martabat imam tau. Betul. Orang pandang lekeh. Sebabnya kalau seorang yang buat, semua kena je nanti. Dia kata imam isap rokok lah. Imam isap rokok, isap vape. Isap vape kan.
So maksudnya kita kena bertakwa kepada Allah. Kalau tak mampu berhenti jadi imam. Betul. Kita diri kita tak mampu nak cater tanggungjawab tu. So tak payah mengundang fitnah kan kepada situasi yang lebih tegang lah. Betul, jadi imam jadi makmum je tak ada siapa nak kisah kau nak isap hukum, kau nak isap benda kau bukan siapa. Tapi masalah yang kau imam masjid aku, contohlah. Tak sesuai lah kan. Gitu lah. Okay doktor, doktor master dalam apa doktor? Habis belajar Mesir tu saya master dekat UM, Akademik Pengajian Islam, bidang agama kan, syariah. Syariah. So kenapa tak pergi tinggi lagi yang tafsir dan qiraat tu? Masa tu saya ada dua minat yang berbeza. Satu minat Quran. Lepas tu saya minat ekonomi tau. Macam ekonomi duit-duit ni. Sebab nak kaya ke macam mana tu? Mungkin lah juga kot. Tapi tak kaya-kaya. Jadi saya ambil dekat APM tu, Jabatan Syariah dan Ekonomi. Saya belajar lah, belajar. Sebab kita minat. Jadi tak tahulah. Dulu masa kat Mesir pun saya orang lantik jadi bendahari agung yang pegang duit-duit banyak ni kan. Jadi kita pun kita minat duit tapi kita tak ada duit. Aduh, gitu lah. Okey. Itu master? Itu master. Master syariah. Lepas tu pengurusan muamalat dia? Ekonomi Islam. Lepas tu macam mana boleh pindah ke PhD pendidikan pula? Ini cerita dia. Bila buat master, kita ada ditawarkan, saya masa tu lah, dalam buat master tak settle lagi ni. Lepas tu ada kerajaan negeri tawar untuk sambung belajar diploma pembangunan belia, yang mana bawah diploma pembangunan belia ni, UPM dia JB dengan Commonwealth punya ni di bawah Fakulti Pendidikan. Daripada situlah jatuh hati pula kepada bidang itu. So ambil diploma? Ambil. Uish. Ambil diploma tu konvo kat London kot. Ya ke? Remon dah Azad. Weh, hebat je. Yol, masa tu. Diploma pembangunan belia? Dia panggil AV program. Kita pergi habis kan 3 tahun belajar kan. Sponsor lah, Selangor sponsor kan. Belajar je. Kau nak belajar tak belajar? Belajar. Full time lah? Hujung minggu lah kan. Tak lah. Kita dah kerja pun kerja. Belajar pun belajar masa tu. Saya cakap saya tengah tak habis lagi ni masa saya ni. Masa ada interview kan masa tu. Tak apa, dia kata datang je interview. Dia pun interview lah kita, nak belajar tak gini. Kata aku dah ada degree, master pun ongoing. Kenapa nak ambil diploma lagi? Diploma benda. Tak apa, ni ilmu. Okey lah. Tapi apa yang membuatkan doktor betul-betul tertarik tu? Sebabnya doktor tengah banyak belajar tadi tu. Ada offer. Saya masa tu jadi ni PABT, penggerak belia tempatan. Bukan jalan-jalan ni. Penggerak belia tempatan. Ada MDSBM, Majlis Daerah kan. Majlis Daerah Sabtu 6? Majlis Daerah Sabtu 6 lah. Lepas tu dia offer lah, mana belia-belia yang ni, dia nak sama belajar tak? Ada program UPM offer, pembangunan belia punya. Kemudian yuran macam mana? Negeri tanggung. Okey lah. Berapa kosnya doktor? Saya tak tahu. Kau datang belajar je. Oh ya? Betul? Belajarnya kat mana? Kat UPM lah. UPM, dia jadi UPM. UPM adalah universiti satu-satunya yang ada office Commonwealth program tu. Sekarang lagi ke? Sekarang lagi? Ada lagi rasanya. Tapi mesti ada had umuman. Ada. Saya pergi interview beberapa orang tau. Dia tengoklah CJL SPM kita, pengalaman semua kan. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Okey, bukannya semua dia main hauk je, tak ada lah. Ada budak kampung sini, kawan saya tu tak dapat. Tak dapat tak apalah. Macam mana kan. Yang dapat pun ada, jadi kita pergi lah. So dalam sepanjang 3 tahun tu, apa yang doktor belajar sebenarnya? Banyak lah. Pembangunan belia? Pembangunan belia ni, dia ada silibus dia, buku Inggeris semua. Macam kita belajar diploma, kena buat assignment, kena pergi lapangan. Jadi maksudnya kalau saya kata, doktor, jom kita buat modul untuk bangunkan belia, boleh lah? Boleh bah. Sebab saya ada buku biru tu. Ada 10 modul ke apa. InsyaAllah lah. Tapi
Tak tahulah setakat mana level diploma lah. Tapi at least pengalaman tu kita ada. Pengalaman belajar, pengalaman kecimpung dengan belia. Paling kurang doktor, kita bukan nak didik belia tu apa, yalah maksudnya tak ada detail serius, tapi paling kurang basic untuk dia menjadi seorang manusia doktor. Paling betul, kurang. Betul. Jadi seorang manusia je doktor. Betul. Sebab dia program diploma pembangunan belia kan. Dia punya first module dia apa? Learning process. Pembelajaran, proses pembelajaran. Aku kata belia nak belajar apa, dia dah besar kan. Itulah dia ajar kita. Macam mana you nak educate you punya belia-belia dekat kampung, dekat you punya community kan. Macam mana dia nak belajar untuk pembangunan diri. Kalau dah ada keluarga, nak jadi keluarga yang baik, dah kerja-kerja. Macam tu. Oh. Teringat lah. Itu tahun bila? Itu saya grad 2016 tu. 2018 ke 2018? Dia dua. Satu ambil konvo dekat UPM, satu konvo kat London. Pergi lah konvo kat London lah? Pejabat dia panggil Sekretariat Commonwealth punya ni. Commonwealth kan negara-negara Commonwealth kan. Malaysia termasuk lah. Dekat Marlborough House. Alah, ambil sijil lah. Berapa hari doktor pergi sana? Seminggu lah. Seminggu? Buat keluarga semua? Tak. Dengan kawan-kawan lah, dengan yang pergi yang student-student lah. Yang tu sendiri lah? Yang itu sendiri lah. Itu sendiri. Masa tu kita orang tak dapat sponsorship. Jadi kena keluar modal sendiri. Tapi okey lah. Pengalaman tu. Pergi sana. Saya nak pergi kosong-kosong tak dah. Saya sebelum tu saya dah pergi. Saya pergi London. Jalan-jalan lah. Jalan-jalan lah. Backpacker dengan isteri saya. Pergi round lah. Ada 12 negara masa tu. Ya? Berapa lama? Itu sebulan? Tak. Dalam setengah bulan lah macam tu lah kot. Oh ya? Round lah. Last daripada Perancis, Switzerland. Masa dah ada anak belum? Belum. Oh, memang berjalan betul lah ya. Masa tu kebetulan tak ada rezeki lagi. Kita pergi lah. Bawa diri. Last kali kat London. Jadi untuk konvo tu second lah saya. Jadi lah. Kira tak ada dah teruja sangat. Tak ada dah. Biasa-biasa lah. Tapi yang Grab berapa orang doktor? Grab masa tu pergi dalam berapa belas orang jugalah kot. Ada 2 group. Satu group junior, dia tak grad, dia just join the trip lah. Okey, tapi masa tu apa matlamat program tu sebenarnya? Adakah dia akan ada pegang jawatan apa-apa? Dia nak bagi kita dah habis belajar kan. Lepas tu dia nak bagi kita pendedahan kepada pos-pos belia lah yang berkaitan dengan belia. Dia panggil youth worker, pekerja belia. Anda siapa-siapa saja. Oh ya? Majlis pun boleh, anda tak kira lah dia. Ada jawatan tu Dia bukan jawatan yang tetap itu, tapi sebarang kerja yang melibatkan belia. Boleh. Dia boleh pakai ilmu tu. Dia bukan jawatan kalau kat majlis tu ada lah, MDSB tu ada lah. Sekarang doktor masih lagi tak? Tak ada. Dia bertukar-tukar PABT ni. So berapa tahun? Berapa tahun lah tu? 2-3 tahun juga, 4 tahun ke. Bergaji tak doktor? Ada allowance lah sikit lah, 500-400 sebulan. So maksudnya doktor buat apa masa tu? Buat program-program dengan belia sebab pernah buat apa? Saya pernah buat program Lambuk punya Ramadan ni. Masa tu RMS datang, Raja Muda Selangor datang. Kita pun setting lah dengan kawan. Saya pernah initiate program hiking ke Broga, subuh di Broga. Naik apa? Motor? Naik bas. Lepas tu hiking, subuh tu kita semayang ramai-ramai. Kat atas? Kat atas. Budak-budak ni, budak-budak college community Sabah ada join. Budak-budak belia, campur-campur lah. Pergi sana. Contoh. Antaranya lah, tu dah tahun berapa lah tu. 2014, 15 macam tu lah kot. Jadi maksudnya doktor belia memang tak jauh memang rapat. Sekarang pun terlibat dengan belia tak? Terlibat juga dengan belia, pemuda. Tapi dah tak pemuda sangat dah. Dulu masa kita 20-an kan, masa tu tengah rancak-rancak sikit kan. Main motor, ride sana, ride sini, konvoi. Untuk belia-belia, tarik belia kan. Konvoi apa? Konvoi dakwah lah, konvoi amal lah. Konvoi pun pernah tak? Masa saya kat Masjid Sabak tu, initiate satu program, pergi gotong royong kat Perak. Tapi ada, okey.
Adakah betul belia tadi umur berapa? Belia daripada umur berapa? Belia ni dia tiga, bahagian tiga. Belia awal, belia pertengahan, belia berkejaya, belia dewasa. Start daripada umur apa? 15. Belia remaja, belia awal ni 15 hingga 17. Pertengahan adalah mahasiswa punya grup. Sehingga umur apa? Sehingga umur 30 je belia ni. Jadi umur dia dah short. Dulu sehingga 40. Lepas dibawa ke parlimen, belia-belia diturunkan had umur daripada 40 ke 30. Sebenarnya range umur ni berbeza-beza mengikut negara. Tapi maksudnya bila dia kurangkan tu, maksudnya proses kematangan tu perlu lagi cepat lah. Supaya dia sampai ke puncak 30 tu dia dah capai sesuatu perkara lah. Betul? Ya, dia dah boleh berfikir di tahap belia dia. Betul. Sebab kalau dulu 40 dia lewat, so umur 30 pun dia nak enjoy pun boleh lagi. So benda tu mengikut peredaran zaman dan semasa lah. Macam ni lah, turunkan had umur mengundi kan. Undi 18 kan. Dia dah low the level kan. So 18 dia kena cepat lagi matang, cepat lagi belajar. Okey. Pada pendapat doktor, adakah betul belia kita ni bermasalah? Masalah dari sudut banyak sudut, banyak perkara lah. Kalau saya punya part lah kan, masalah saya punya kajian, masalah literasi kesihatan mental, yes, itu adalah belum dapat diselesaikan lagi. Masalah-masalah lain, contohnya masalah sosial ke, masalah apa tu saya tak boleh nak komen panjang lah. So maksudnya yang masalah sosial tu memang daripada zaman dahulu dah. Memang ada lah. Sekarang ditambah dengan masalah mental tu doktor. Betul. Saya nak bagi tahu bahawa peranan yang penggerak tadi macam doktor ni yang belia-belia ni nak bimbing diorang ni. Macam doktor, apa tugas yang kita boleh buat untuk bantu belia? Pada saya kan, as a informal educator, informal education agent. Kita ni agent pendidikan informal sebenarnya. Secara tak langsung kita bergerak, kita hidup sehari-hari ni, kita ada tugas sebagai pendidik kepada belia yang lain. Pendidik dengan apa? Kita nak didik apa? Kita tak ada ilmu semua. Kita didik dengan nilai, didik dengan jati diri, dengan akhlak. Itu yang balik pada Nabi tu. Innama bu'ithul itam memang makarimal akhlak. Beres yang akhlak tu, insya-Allah lah. Yang lain pun beres lah, insya-Allah lah. Jadi peranan tu adalah pada nilai, pada diri tu. Karakter. Sebab tu doktor, pendapat saya kata anak-anak remaja kita ataupun anak-anak kita ni bermasalah sebab ibu bapanya bermasalah dan orang dewasanya bermasalah. Betul. Betul tak? Betul. So sebenarnya masalah yang dua ni. Andai kata, jadi kita pun tak tahu sekarang ni kita nak didik yang besar nak didik yang besar ke yang kecil? Sebabnya doktor, katakanlah kita dah didik mereka perkara kebaikan. Bila sampai ke rumah, ibu bapa tadi tu tunjukkan contoh yang tak baik tadi tu. Secara tak langsung dia sedang mengajar perkara yang tak baik pada anak-anak tu. Betul. So dia berlawanan tau doktor. Jadi tak jadi kan? Tu yang tak jadi tu. Tak jadi produk yang berkualiti tu. Hantar sekolah bagus, balik rumah silibus tak bagus. Suasana tak bagus. Jadi problem tak ke mana lah. So macam mana nak selesaikan? Ini masalah umat ni. Masalah umat. Kena. Tapi maksudnya doktor, maksudnya komuniti kena main peranan lah. Salah satu ibu bapa tadi main peranan. Dia kena wujud, pertama dia kena berhenti perkara-perkara yang buruk lah. Lepas tu dia wujudkan suasana yang bagus lah. Kedua, peranan komuniti tadi tu doktor. Komuniti. Dia kena wujudkan suasana tadi tu. Betul. Dia kan, kalau saya belajar di peringkat ni kan, informal education ni kan, dia ada satu teori lah. Teori Mak Saleh punya lah. Nama dia Bronfenbrenner. Bronfenbrenner ni orang Amerika lah. Dia buat satu lingkungan microsystem sampailah mesosystem. Microsystem yang paling dekat dengan pembangunan individu tu. Siapa dia? Ibu parents, ibu bapa, peers, rakan sebaya, neighborhood, kejiranan. Community lah. Kejiranan kita kan. Orang kampung, taman kan. Kalau benda ni baik, dia akan membentuk satu ni yang baik. Kalau benda tiga ni tak baik, dia akan menghala tak baik lah. Okey. Macam tu mudah juga maksudnya. Andai kata bermasalah, katakanlah kadang-kadang ibu bapa ni dia pelik tau. Macam dia dah cuba sedaya upaya untuk jaga anak-anak dia. Tapi tiba-tiba
anak dia ni buat perkara yang di luar Tabii. tapi kan. Jadi dia boleh detect lah sama ada daripada kawan dia atau masyarakat dia. Betul. Sebab tu apa dia kena kenal kawan anak-anak dia. Betul. So, yang itu saya setuju. Selain daripada kenal anak dia punya karakter apa semua tu, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia keluar makan, dengan siapa dia lepak mamak, at least tahu kan background. Macam saya lah, contohlah saya, mak saya lah, saya perasan dia mesti dia tanya tau, kau nak keluar dengan siapa. Dengan adik saya pun dia tanya juga. Walaupun dah besar. Dah besar, dah relax lah pada kita lah. Tapi dia tanya. Saya pun satu ketika tu kita pun sedar. Sebenarnya dia nak tahu dengan siapa. Contohnya adik saya tu selalu dengan ni kan. Dia pun dia tahu juga mak dia kerja apa, duduk mana. Dia kena tahu so kenal tu. lah, kenal lah. Dia kenal. Sekolah mana apa semua. Secure. Jadi maksudnya jangan lepas tangan. Jangan. Kan doktor, ini lagi satu perangai ibu bapa dia. Mentang-mentang tahu sekolah tu terbaik, dia lepas tangan je. Lantaklah dengan kawan-kawan ke, dengan cikgu ke. Sekolah baik ke, sekolah agama, tahfiz apa semua, belum tentu dia tak ada masalah. Banyak juga ada masalah. Cuma kadang hidden lah kan. Saya pernah dapat kes kan, ini nak bagi tahu ibu bapa yang lepas tangan kan. Dia duduk rumah pangsa, bawah ada taman permainan. Anak tingkatan 2, perempuan tau. Dia kata nak main kat taman bawah. Dia pun biarlah kan. Dia tak tanya nak keluar dengan siapa apa semua kan. Anak remaja malam keluar tembak lepak-lepak dalam bawah kata semua. Dengan siapa? Dia tak tanya dia ni jadi benda yang tak baik pada anak dia. Ya. Lepas tu yalah mak ayah dia pun kita tahu, tak tahulah macam mana dia punya perasaan kan. Bila kita jumpa ayah dia tu mak ayah satu hal tak tudung tak pakai apa semua kan. So, itu pun satu perkara lah. Satu hal lah. Jadi kan kalau kita walaupun dia nak turun ke mana-mana, at least kita tanya dan juga kita tahu ambil tahu kan. Tak tahulah salah siapa kan, mungkin salah anak juga ikut lelaki yang tak kenal ke apa semua. Mak ayah pun kena ada peranan jugalah kat situ. Sekarang punya masalah remaja sosial kan, memang bermasalah sebenarnya. Tapi saya tengok doktor, kita nampak remaja sekarang macam tak liar sangat macam zaman kita tau doktor. Tapi kita tak tahu tau dia bakal meletup sebabnya dia punya masalah tu ada dekat sini tau doktor. Betul. Tengok macam tak ada apa-apa je dia ni kan. Saya tak tahu lah. Masalah ni teruk. Ini memang Ustaz tahu yang kes tadi tu, anak murid saya tu yang kena rogol dengan lelaki kan. Dia pergi rekod. Lepas tu dia bawa pergi sekolah. Budak yang lelaki tu sekolah kan, saya tak nak cakap sekolah mana kan. Dia dah rekod, dia tahu apa dengan radio tu. Dia jual. Dia tunjuk macam ni, tinggal nak play je. Kau nak tengok tak? RM5. Kau bayar RM5 aku play. Tengok zaman sekarang punya remaja. Baru tingkatan 3, tingkatan 4 lah. Itu punya masalah. Saya first time saya dengar tu, ya Allah, ya Masya Allah teruknya orang. Budak-budak zaman sekarang ni Selangor, Kelang. Dahsyat je tu. Dahsyat sekarang ni. Kita macam dekat kita luar bandar ke mungkin kita suasana beza lah kan. Tapi itu yang berlaku lah. Itu baru satu kes, Ustaz. Kes-kes lain ada. Itu budak sekarang. Punca ada ni je. Punya akal dia kan. Kata saya tanya dia kan, kau berani ikut budak tu, kau tak kenal semua. Saya kenal kawan dia. Yalah, kau berani pula ikut. Saya tak tahulah. Bahaya. Bahaya lah. Maksudnya dia macam belum ada pendirian, tak boleh buat keputusan, dia ikut aja. Ikut dah tengah malam naik motor. Kau naik motor belakang dia? Ya. Kau tengok lah. Lepas tu pergi, walaupun masa tu dia tengah macam menjerit kan, macam tolong. Maksudnya dia tak ada daya lah. Saya kalau cerita pasal-pasal ni kita ada apa-apa, kita marah pun marah, sedih pun sedih. Kata nak gelakkan dia, kenapa kau bodoh sangat? Contohlah kan. Tapi macam tu lah. Tapi kita kesian pula kan. Kesian juga kan. Kau baru umur setahun jagung lah.
Jadi doktor, bila kita kat kampung, kita macam bila saya tak dengar masalah ni, kita rasa macam tak ada rasa tanggungjawab nak didik remaja. Tapi bila dengar macam ni, sebenarnya kita rasa nak, sebenarnya banyak remaja kita bermasalah. Masalah bertimbul kat luar. Itu baru masalah yang jenis tu. Masalah yang rempit tak rempit tu. Bagilah perkara ya. Yang race lumba haram dekat Pandamaran ni saya cakap je lah kan. Kelar kan. Bukannya orang Cina, orang Melayu juga. Anak bangsa kita juga. Tapi motor-motor dia orang memang power lah, laju lah. Itulah sembang-sembang. Ini kalau tambah lagi topik ni banyak macam-macam. Kan 2 jam ni kan tambah masalah remaja ni. Okey, tapi last lah doktor. Jadi apa yang kita boleh bantu untuk selamatkan belia kita? Pada saya lah, kalau macam kita di bidang agama kan, kita ustaz-ustaz ke, tak kira lah ustaz ke tak ustaz ke, kita cuba terapkan nilai Islam lah, nilai agama lah. Kalau tak Islam pun nilai moral orang itu paling rendah. Kalau orang tak faham agama, tak kenal Tuhan pun, tapi kalau moral dia tinggi, orang Cina pun dia akan hormat orang, dia tak buat benda-benda tak baik orang. Itu pendidikan tu sangat penting lah. Pendidikan Islam, pendidikan moral ni bukannya ni sekolah rendah dah ada lah benda-benda tu. Tapi bila kita lupa kan, ya manusia kan, lupa kan. Cabaran pula makin banyak. Jadi kalau kita dapat tarik dia orang jaga sembahyang ke, itu paling basic lah. Habis apa peranan doktor macam contoh jadi, patut tak kita ni jadi influencer? Kita ni masa saya rasa patut. Walaupun kita bukan kata influencer yang popular ke apa, tapi maksudnya kita kena jadi influencer pada belia-belia kita ni. Patut juga kot. Betul. Betul. Kalau tak, dia nak tiru siapa doktor? Role model dia kan. Masalahnya yang menonjol sekarang ni doktor, yang lagu-lagu ni doktor, yang buat konten-konten hilang semua. Misalnya yang menonjol tu sekarang. Jadi maksudnya saya kata tak munasabah untuk kita rendah diri zaman sekarang ni. Kita jangan pakai istilah rendah diri. Yalah. Betul? Maksudnya kita jangan popular. Jangan fikir benda tu. Maksudnya sekarang kita kena tunjulkan diri untuk jadi role model kepada belia-belia ni. Maksudnya supaya kalau dia tak sesat lagi lah. Ya betul. Maksudnya betul. Kalau nak buat baik, dia nampak lah, Dr. Wafi. Ni. Setuju. So dia nampak. Betul lah. Kena buat sesuatu yang jadi depan ni doktor kena aktif kat TikTok, kat YouTube. Jadi kadang-kadang kita memikirkan tau. Kadang-kadang kita sampai satu tahap lantak tak payah fikir. Tapi bila kita fikir mari datang macam tu, tak patutlah, takkan nak biar macam tu bodoh tu rosak lah. Kalau kita tak tegur lagi rosak budak-budak ni. Yalah paling kurang lingkungan kita doktor. Betul. Kalau nak selamatkan satu Malaysia ni tak terbuat nanti. Mana yang kita boleh jangkau lah kan. Saya setuju yang tu. Kita kena sokong. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak doktor atas pengongsian pada hari ini. InsyaAllah kita jemput lagi doktor. Boleh doktor? Boleh kalau kita drill lagi tajuk-tajuk terutama pasal belia doktor. Kita kena banyak diskusi pasal perkara ni. Betul. Belia kita ni critical, crucial. Dia paling fragile. Mudah sangatlah. Okey, boleh insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Dr. Wafi. Ada kan TikTok ada, YouTube saya on the way. So kalau tak ada, doktor kena aktifkan. Kena aktifkan. Supaya kita hasilkan konten-konten yang baik, supaya beri contoh kepada belia-belia kita. InsyaAllah. Okey, selamat berbuka doktor. Okey. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih doktor. Atas jemputan, perkongsian. Mudah-mudahan ada manfaat kepada rakan-rakan dan juga anda yang menonton. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.